kita on. Tu. Portable. Boleh bawa pergi mandi sungai, boleh untuk pam ayak ni. Tengok jadi macam mana lagi, kita tengok lagi. Okey, alhamdulillah. Cepat ke pam dia tu, ayak dah kau. Memang function lah. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atau sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki. Tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Tufaham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dilimpahkan rezeki, tenang dan bahagia, insya-Allah. Okey tuan-tuan, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Huda dari Sungai Besar Selangor yang tempah Type A tuan. Dia di belakang kita dengar bunyi apa ni? Nuansa duk tunggu makan. Bagi dah kat depan. Oh tu dia tu. Duk tutup benda baru, kotak baru. Kotak apa tu? Tu kotak anak itik telur. Tu pakai robot makan. Tu. Cik. Ada robot makan. Dedak, tak apa. Okey tuan-tuan dan puan. Sekarang ni saya cuba pindahkan anak itik 50 ekor satu partition lah. Macam saya bagi tahu tu. Cumanya disebabkan saya sendiri pun belum set up team untuk reban yang saya buat sendiri. Saya terpaksa order daripada China dulu. Yang ni yang Shopee punya. Murah. Tetapi tuan-tuan kena hati-hati kalau order kat yang Shopee punya. Tajam, lepas tu padan lah, harga dia pun RM60 kan. Kualiti dia tak ada tuan-tuan dan puan. Boleh berdarah ni, tengok tu. Tu, luka jari. Tangan saya pun sama, luka jari. Lepas pasang ni kena hati-hati ya. Dia tajam, dia tak ni, dia nipis ni. Ini kalau sekali cabut, tendang bengkok dah ni, nampak tu. Dia cuma stitch macam ni je. Dia tap je. Kita punya lain, kita punya kualiti kita screw. Lepas tu ni nipis. Tak lama aku, saya target mungkin dalam 6 bulan kot pakai yang ni. Kalau tahan lebih alhamdulillah. Ni Una. Okey, tapi untuk sementara boleh lah. Berbeza dengan jaring yang kita pakai jaring 17G lah. Lepas tu kita spray anti rust nanti. Ni 17G tebal lain. Tebal. Dia galvanize. Yang ni punya. Dia galvanize. Tapi okey lah, takkan nak berbuah nak itik untuk sementara ni. Nanti kita upgrade balik insyaAllah. Kita tengok sekarang ni pun tak sapu lagi. Ni taik-taik mereka ni. Nampak taik-taik mereka. Taik-taik angsa. Kenyang dah makan? Rainbow? Kenyang dah? Mana mata? Mana lindung. Nampak tak? Tu. Kenyang dah. Baik, tak apa. Kita sapu sampah. Kita simpan balik. Hati-hati pegang. Takut luka tangan. Tak nak. Dia simple je benda ni. Tapi dia tak, kualiti dia boleh lah guna untuk sementara. Seriau lah. Dia makan jari. Walah, cuba tengok. Okey, insyaAllah. Untuk sementara. Tapi tak proper lah dengan rendah macam tu. Patutnya kita kena buat tinggi macam tu juga. Tak apalah, tunggu Ustaz. Ni pedih jari. Okey, sabar sampah dah. Okey, dah sapu dah, clear dah. Sikit. Macam tu senyap nak makan elok. Sana pun dah bersih dah, alhamdulillah. Ni dia pun tunggu makanan ni, tunggu dedak. Tak apa. Saya kita bagi.
dia kata, saya lega ni sebab saya bela ayam. Bela ayam, saya bela itik. Jadi saya tak risau dah kat sana jadi apa. Kalau kata bela ayam lah ni kat belakang tu saya risau. Ni saya risau ni ayam kat belakang ni. Hujan pula dah. Kita kena jaga wind draft dia. Okey tuan-tuan. Tunggu sekejap lagi. Lembab ni. Lembab. Okey tuan-tuan, sekarang baru lepas pukul 5.30, gelap lah langit pun. Baru lepas hujan. Okey. Kita baru lepas pergi makan itik, angsa, anak-anak itik. Alhamdulillah semua okey, tak ada masalah. Tuan-tuan, sekarang ni depan saya mesin dah sampai. Mesin portable tu, water pump portable. Wait, saya buka depan saya ni ada water pump, 2 bateri dia bagi. Harga tak sampai RM50. Portable, boleh guna untuk camping, mandi sungai boleh. Nak pump minyak boleh. Boleh, tak ada masalah. Do not save for gasoline. Okey. Hati-hatilah, dia kata berhati-hati. Tapi boleh sebenarnya. Cuba tengok. Oh, tu dia tu. Dia nama Moketa. Moketa. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya dah buka dia. Cara pasang dia, ni bateri dia. Okey, bateri dia. Ni cara pasang dia. Bubuh kat sini. Macam tu je. Okey, tengok. Macam inilah cara bateri dia. Okey, lepas tu kita on. Tu. Portable. Boleh bawa pergi mandi sungai, boleh untuk pump air ni, kuat ni. Tapi tak apa. Charger tak ada. Lupa order. Nanti kita order charger dia. Esok kita test run tengok. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya dah ada di kebun hari kedua. InsyaAllah saya nak pasang pump dulu. Nanti kita buka belakang lah. Anak itik semua baru lepas pergi makan. Cuba tengok. Okey, terus start makan, tak apa. Nak hujan ni. Oh hujan, Masya Allah hujan lah. Baru 2 abad hujan, tak apalah. Kalau ni musim hujan. Tuan-tuan cuba tengok. Hari-hari hujan. Projek tergendala sekarang ni. Tapi Alhamdulillah anak itik semua sihat. Anak itik semua sihat, Alhamdulillah. Hujan ni, tiap-tiap hari hujan pun tak apa lagi. Yang penting makan cukup, air minum cukup. Okey lah. Nanti kita pasang, nanti hujan seriak kita pasang. Hujan seriak dah. Jom kita pergi tengok, kita test tengok. Okey. Kalau berjaya, Alhamdulillah. Yang ni portable water pump. Dah makan dah. Pergi makan. Ya, itik lepas mandi. Jom. Kita cuba tengok. Depa pasal makan lut nak terjun. Okey, kita cuba tengok. Bateri dia saya letak sini. Dia punya pump dia. Cuba bol dalam tu, tengok. Kita tak ayang kat luar. Kita nak pump dia kat luar. Cuba tengok. Okey. Okey, kita bubuh macam tu. Kita cuba kita nak keluarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia kuat. Pump dia kuat tuan-tuan. Berbaloi ya, berbaloi. Sebab saya beli tak sampai RM50. Oh, tu. Okeylah. Jadi bateri saya letak kat atas sana.
Cuma sekejap angsa mesti tarik ni. Sekejap kita adjust sikit tak apa. Ni petang lagi habis kot ni kalau tak hujan ni. Okey. Bateri dia, pump, ayak mengalir keluar. Kita nak clearkan ayak dalam kolam ni. Nanti bila hujan masuk, insyaAllah mungkin ayak tu bersih sikit lah kan. Kita cuba tengok. Ya, ayak kolam tinggal separuh dah. Tak ada setengah jam, tinggal separuh dah. Tadi start pukul 9, lah baru 9 suku. Okay, kita tunggu lagi, tengok. Tu dia. Dah mula habis dah. Ni tukar bateri kedua. Sebab charger tak sampai lagi. Jadi kita tengok jadi macam mana lagi. Kita tengok lagi. Okay, Alhamdulillah. Cepat ke pump dia tu, ayak tak kau. Memang function lah. Oi, mantap lah. Kita tengok lagi nak jadi apa. Itik-itik angsa lagu ni ya. Lepas makan, mandi kolam, kerja mereka, siap bulu lah. Tu telur. Ada tu telur. Pasal nak tuan-tuan, tak mana telur. Cuba tengok. Mana telur? Tu dia. Tu. Tu dia tu. Mana telur itik? Telur itik yang ketiga. Tapi yang ni kena makan tu, buat makan. Nah adik. Yes, telur itik. Ali. Amboi dia pak. Lah ni bateri kedua pun dah habis dah. Tengok. Tu pun dah ayat kolam tinggal suku ya. Tapi itulah bateri tak charge lagi, charger tak sampai. Tak apalah, nanti kita tengok kesudahan pada video yang akan datang, okey. Okey tuan-tuan, apapun memang terbaik lah water pump ni. Sebab dia dah buang ayat 3 suku dah. Tinggal suku je lagi. Maknanya berkesan lah water pump ni. Nanti saya share lagi kat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak dapatkan dia, boleh tengok dekat tag produk. Saya ada buat tag, InsyaAllah. Selagi dia ada. Tu dah pelari apa pula tu. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dilimpahkan rezeki, bahagia dan tenang serta sihat, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.